Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baharu Pusat Asasi dan selamat datang ke UiTM Kampus Dengkil. Saya Dr. Nik Nurziana binti Cik Isa, penyelaras bahagian perkhidmatan dan pembangunan OKU UiTM. Pada taklimat ini saya akan menyampaikan maklumat dan informasi mengenai You Deserve UiTM. You Deserve UiTM merupakan bahagian perkhidmatan dan pembangunan OKU UiTM yang dahulunya dikenali sebagai Unit Perkhidmatan OKU UiTM UPO. Garis Panduan Pelaksanaan Dasar Inklusif Orang Kurang Upaya di Institusi Pengajian Tinggi telah dilancarkan pada 5 September 2019 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, dan UiTM merupakan universiti awam pertama di Malaysia yang meletakkan unit perkhidmatan OKU di bawah Naib Chancellor. Ini adalah tabik urus You Deserve UiTM, di mana kita ada satu orang pengarah, Profesor Madya, Teknologis Dr. Roslinda alias CDMP, ada 4 orang koordinator yang ditempatkan di Ibu Pejabat di UiTM Shah Alam, ada 14 penyelaras di setiap kampus UiTM negeri dan ada 33 Disability License Officers DLOs di setiap kampus UiTM negeri. Di Pusat Asasi UiTM, di UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil, terdiri daripada satu orang penyelaras iaitu saya, Dr. Nik Nurziana binti Cik Isa, dan seorang pegawai perhubungan ketidakupayaan ataupun DLOs iaitu Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Arif, pegawai eksekutif di bahagian HED. Mengenai You Deserve UiTM, ini adalah visi You Deserve UiTM atau dahulunya dikenali sebagai UPO, iaitu menjadi sebuah pusat pembangunan, perkembangan dan pemerkasaan warga OKU yang terkemuka di kalangan institusi pengajian tinggi di Malaysia. Manakala misi You Deserve UiTM pula mempertingkatkan pembangunan, perkembangan dan pemerkasaan warga OKU melalui penyampaian maklumat dan informasi, pelaksanaan program-program pemerkasaan dan peningkatan kendiri serta pengurusan efisien warga OKU. Di sini disertakan objektif You Deserve UiTM. 1. Memenuhi dan menjaga hak warga OKU untuk mendapatkan akses penuh kepada sistem pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dan kehidupan di UiTM. 2. Menyelaras pengurusan warga OKU di semua peringkat pentadbiran dalam UiTM. 3. Memperkasakan daya saing warga OKU secara holistik di UiTM. Dan 4. Meningkatkan kesedaran mengenai hak dan isu berkaitan OKU kepada semua warga UiTM. Dan pengurusan warga OKU UiTM juga adalah di bawah satu tabung yang diberi nama Tabung Cakna OKU UiTM. Tabung ini membiayai sumbangan atau bantuan atau geran kepada warga OKU UiTM, membiayai sumbangan atau bantuan atau geran kepada aktiviti-aktiviti memperkasakan warga OKU UiTM, menambah baik kemudahan yang disediakan bagi warga OKU UiTM dan membiayai aktiviti-aktiviti berkaitan untuk perkembangan unit perkhidmatan OKU atau You Deserve UiTM. Sekarang kita lihat definisi warga OKU UiTM. Terdapat 3 kategori warga OKU di UiTM, iaitu satunya adalah pelajar UiTM yang berstatus aktif dan mempunyai kad rasmi OKU yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sepanjang tempoh pengajian pelajar. Kedua, staf UiTM sama ada kontrak ataupun tetap dan mempunyai kad rasmi OKU yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sepanjang tempoh perkhidmatan di UiTM. Dan 3, staf UiTM sama ada kontrak ataupun tetap yang mempunyai tanggungan OKU yang mempunyai kad rasmi OKU yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Warga OKU UiTM diiktiraf sama ada mendaftar ataupun lapor diri ke UiTM sebagai OKU ataupun menjadi OKU semasa berada di dalam sistem UiTM.
Okey, jadi untuk pelajar pusat asasi yang mempunyai kad rasmi OKU yang disahkan oleh JKM adalah tergolong daripada warga OKU UiTM. Dan kita lihat sekarang apakah yang pelajar akan dapat. Okey, sokongan kepada pelajar OKU. Okey, pertama sekali adalah dari segi polisi, garis panduan dan pekeliling. Di sini kita akan lihat polisi pengajian bagi pelajar UiTM kategori OKU. Adanya garis panduan keperluan mahasiswa OKU UiTM bagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam talian, polisi pengajian inklusif untuk pelajar berkeperluan khusus dan kurang terwakili UiTM, dan polisi asas menduduki kolej kediaman di UiTM. Dalam polisi garis panduan dan pekeliling ini, pelajar satunya layak untuk mendapat pengecualian yuran kolej kediaman di UiTM. Cara untuk memohon pengecualian itu saya akan maklumkan dari masa ke semasa bila pelajar mendaftar sebagai warga OKU UiTM nanti. Yang keduanya, pelajar mungkin akan diberi keperluan khusus atau khas mengikut kepada ketidakupayaan masing-masing sepanjang tempoh pengajian, di mana keperluan itu perlu dimohon. Yang ini juga saya akan bagi maklumat dan informasi dari masa ke semasa mengikut ketidakupayaan pelajar apabila pelajar mendaftar sebagai warga OKU di UiTM. Yang kedua, kita tengok kepada tabung cakna OKU UiTM. Di sini kita ada bantuan khas OKU UiTM atau dikenali sebagai BKWO UiTM, bantuan bencana warga OKU UiTM, kebajikan, pembelian alatan asistif ataupun sokongan, dan fasiliti dan prasarana. Di bawah tabung cakna ini, mungkin pelajar boleh meminta bantuan khas OKU di mana meliputi apa-apa sahaja keperluan yang berkaitan dengan ketidakupayaan. Okey, bantuan ini boleh dimohon di bawah You Deserve yang saya akan memberi maklumat apabila pelajar mendaftar di bawah warga OKU UiTM nanti. Bantuan bencana warga mungkin bila mana berlakunya banjir ataupun kebakaran ataupun kemalangan terhadap warga OKU, jadi akan ada bantuan di bawah tabung cakna OKU. Di kebajikan contohnya kita akan ada pemberian duit raya pada hari raya nanti, contohnya pembelian alatan asistif, contohnya bagi OKU pendengaran boleh memohon untuk membeli bateri untuk alat sokongan, ataupun kalau OKU penglihatan boleh membeli alat sokongan seperti tongkat ataupun bahan bantu mengajar lah. Okay, fasiliti dan prasarana itu lebih kepada bangunan dan halangan di kampus. Dan kita ada juga UiTM Disability Endowment Scholarships, di mana ini lebih kepada apabila pelajar pergi ke peringkat lebih tinggilah, maksudnya ijazah sarjana muda ataupun ijazah nanti. Dan untuk pengetahuan semua pelajar pusat asasi, bantuan keuangan OKU atau dikenali oleh BKOKU yang di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi adalah tidak layak dimohon oleh pelajar asasi UiTM. Okey, bantuan keuangan OKU, BKOKU adalah layak apabila anda berada di ijazah sarjana muda nanti. Pada peringkat pusat asasi BKOKU, pelajar tidak layak memohon. Okey. Dan selain daripada itu, sokongan buat mahasiswa OKU juga adalah dari segi latihan, pembangunan dan sokongan lah. Maksudnya dari segi keperluan dalam pembelajaran dan pemudahcaraan serta sokongan-sokongan yang berterusan lah. Itu kita akan tengok case by case bergantung kepada ketidakupayaan warga. Okey, yang di mana saya sebagai penyelaras akan lihat satu persatu kes ketidakupayaan warga OKU apabila pelajar mendaftar di bawah You Deserve nanti. Dan kita ada satu kelab sokongan, UiTM Inspirational and Inclusions Club,
UICC. Kelab ini adalah mengumpulkan seluruh pelajar OKU di bawah sistem UiTM, di mana kita ada satu grup yang memberi sokongan dari segi emosi dan psikososial, peluang untuk terlibat sama dalam program-program anjuran UDeserve, pemantapan kepimpinan dan pembentukan mahasiswa dinamik dan holistik. Okay? Dan untuk mendapat kesemua sokongan dan bantuan ini, pelajar semua perlu dan wajib mendaftar. Okay? Pendaftaran warga OKU wajib dibuat melalui sistem All-KU UiTM bagi tujuan penyelarasan data dan penyampaian perkhidmatan yang lebih sistematik dan berkesan. Okay, ini adalah link untuk mendaftar. Okay, semua pelajar OKU perlu mendaftar di bawah All-KU. Okay, nanti apabila pelajar masuk mendaftar di pusat asasi, saya akan memberi satu lagi taklimat berkaitan bagaimana cara untuk mendaftar di All-KU UiTM. Adalah ditekankan lagi sekali, pelajar semua perlu mendaftar di bawah All-KU untuk mendapatkan semua kemudahan dan sokongan yang disebutkan tadi, terutamanya dari segi pengecualian bayaran yuran kolej dan keperluan khas untuk pelajar dalam proses PDPC. Okay. Ini adalah interface untuk All-KU UiTM. Pelajar boleh log masuk melalui akaun Google UiTM. Okay, saya akan bantu pelajar untuk mendaftar di bawah All-KU bila pelajar telah berjaya mendaftar masuk di pusat asasi nanti. Adalah penting untuk dimaklumkan bahawasanya sekiranya pendaftaran tidak dibuat, lagi sekali saya tegaskan, segala urusan bantuan, kemudahan dan perkhidmatan tidak dapat diuruskan dengan baik dan menyeluruh. Okay? Jadi pendaftaran perlu dibuat dan selesai pendaftaran, kita perlu menunggu pendaftaran tersebut diluluskan. Okay. Dan bila diluluskan, pelajar akan menerima satu email jemputan untuk menyertai WhatsApp group rasmi bagi tujuan hebahan maklumat dan penyelarasan lanjut. Ini adalah penting untuk mendaftar dalam sistem All-KU untuk menjadikan anda adalah warga OKU UiTM. Okay? Dan sekiranya ada sebarang kemusykilan, ada sebarang persoalan, okay, para pelajar boleh terus hubungi saya, Dr. Nik Nozihana, iaitu penyelaras bahagian perkhidmatan dan pembangunan OKU UiTM di Pusat Asasi UiTM. Okay, jadi ini sahaja taklimat saya pada sesi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas dan selamat maju jaya kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar OKU Pusat Asasi UiTM. Dengan itu, wassalam.